panggil pucuk api. Lidah api. Pucuk api, lidah api. Yang mana dia tak berasak. Dia tak berasak. Api itu banyaklah. Ada setengah ulama, api capur merah, capur hijau, capur kuning. Fasih dia buat dia. Api daripada capur merah, hijau, kuning. Sebab tu kita duduk bakar tu kan. Api warna merah, api warna hijau, api warna kuning. Ada ulama kata daripada campuran yang hitam. Yang hitam tu api. Api hak buat jin. Hak buat jin. Ni ayat ni cerita mula-mula ciptaan. Jin yang tak berasak, iaitu jin itu iblis. Dia kata bapak jin. Jadi iblis. Jin ni orang panggil bapak. Iaitu iblis. Iblis itu bapak bagi jin. Ada setengah kata jin betul, bukan iblis. Khilaf apa ni? Ada kata iblis itu ialah bapak jin. Iblis nama ke pada Azazil. Azazil. Dipanggil Azazil. Dia jin ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Ia banyak nama jin dengan nun. Salah balik, ia lain makna. Satu orang panggil jin. Jin dengan nun. Jin. Jin. Orang panggil benda yang hilang daripada penglihatan manusia. Benda yang manusia tak nampak. Itu jin. Jin ada duk mengaji yang kita pun ada jin. Minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada di kalangan kami yang Islam, ada di kalangan jin yang kafir. Begitulah kita sebut ada pahaman ahli sunnah, ada pahaman mu'tazilah, ada pahaman jabariyah, ada pahaman qadariyah. Dulu. Lah ni begitu kok. Ada pahaman pak, ada pahaman omno, ada pahaman apa dah? Orang. Tu memang ada belakang jin. Dia banyak sama. Pahaman. Itulah. Jin hijau ada, jin biru ada. Minal muslimun wa min. Itu disebut lagi tak lah. Tapi pah tak sebut, aku dah sebut. Sebab lagi tak sebutnya ada di kalangan mereka. Mu'tazilah, Jabariyah, Ahli Sunnah. Sama dulu. Sama tadi gitu. Tak pahaman je masing-masing. Terbaik. Itu jin nama dia. Itu nama jin. Dalam kitab. Mumpung malah bacalah kitab. Jadi kalau oleh Imam As-Sayuti rahimahullah. Antara jin dan manusia. Baik. Itu jin. Ada panggil. Majnun Jannah. Majnun. Gila. Gila ni pun tak apa juga. Orang panggil tertutup akal. Itu gila. Gila ni panggil tertutup akal. Sebab asal makna jin dengan nun ni, bagai yang tertutup. Dia panggil bagai yang tak nampak. Sebab tu jin tak nampak. Kalau kata majnun, orang yang gila. Gila. Jannah, ya junnu. Makna orang gila. Bila kata gila ni, tertutup akal. Akal tertutup. Sebab tu dia makan belakang ikut dah, tertutup akal dia. Sebab tu wajib kita kena jaga akal, jangan beri gila. Budak lah ni, nak bim-bim mana ramai gila. Gila makan pergi kuda, pergi gajah, pergi ular. Tak apa. Tengok ketua comel gila. Ada dengan makna janin. Mana budak di dalam kandungan ibu panggil janin, tak nampak juga. Tersembunyi dalam perut, dia panggil janin. Jannah, syurga, tak nampak juga. Tu kalimah, jin dengan nunnya panggil kalimah bagai tak nampak. Termasuklah yang kita baca ni, wa khalaqal jan. Allah Ta'ala jadikan jin. Bapak jin namanya jan. Itu pun kita panggil. Sebab ada lagi kita sebut, jin ni dia boleh buat rupa apa-apa dia kehendak.
Hak belajar lah. Kalau tak belajar, kalau buat rupa kekal dengan rupa asal lah. Kalau hak gini belajar pelik-pelik ilmu pelik ni, dia boleh buat rupa tu, buat rupa ni. Tapi bila dia buat rupa benda lain, bila begitu dia buat berkhianati orang lain. Khianat manusia, maka dia kekal dengan keadaan dia buat rupa tadi. Dia tak boleh balik baik semula. Tak boleh balik kembali kepada rupa asal. Hak tu jadi uduh lah apa tu, jadi orang panggil atu tu. Kenapa? Hak duk ngosek kita situ sini. Tengah malam jumpa panjang lah, tekok lah apa tu. Hak tu panggil atu dia panggil. So daripada wajib kita i'tiqad bahawasanya atu ni ada. Jin ni ada. Syaitan pun ada. Siapa ingkar jin kafir. Aku tak percaya ada jin kafir. Siapa tak percaya pada ada syaitan kafir. Cuma bila kata syaitan ni tak ada hak baik. Bila kata syaitan ni semua hak jahat. Tapi bila kata iblis, bila kata jin, ada di kalangannya yang beriman, ada di kalangannya yang tak beriman. Ada pun disebut kata syaitan. Syaitan asal makna tiap-tiap yang mengganggukan manusia, namakan syaitan. Tiap-tiap yang mengganggukan manusia, orang panggil syaitan. Kullu mutamarrid, dia panggil benda yang mengganggukan manusia. Benda ataupun benda yang melawan hukum Allah. Tiap-tiap yang melawan hukum Allah, orang panggil syaitan. Walaupun dia manusia sekalipun, kalau dia lawan hukum Tuhan, orang panggil syaitan. Tu baik. Nah, syaitan kullu atin mutamarridin. Ada sebut tafsir. Tiap-tiap yang degil, tiap-tiap yang babik, yang melawan hukum Allah, tak kira daripada manusia ataupun daripada jin, maka orang panggil syaitan. Dia panggil. Kalau pesen jahat, babik, orang panggil ni. Bahasa syaitan sungguh dia ni. Bahasa syaitan. Jahat. Syaitan lah tu. Nah, syaitan. Itu asal makna umum. Baik. Tapi bila kita mengaji kata syaitan, orang panggil benda yang jauh daripada rahmat Allah. Syaitan ni, syaitan betul lah. Dia panggil benda yang jauh daripada rahmat Allah. Ba'uda min rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Sebab tu Tuhan tak beriman dah dia syaitan ni. Walaupun jalan nak beriman tu ada, tapi Tuhan sudah tutup dah dia. Dah. Syaitan tepat duduk dalam api neraka. Sebab tu ada makhluk manusia besok bila masuk neraka di kalangan puak kafir, dia kata kepada syaitan, maulah yang menyebabkan aku ni masuk neraka. Katanya syaitan, mu jangan apa dia? Mu jangan cerca aku. Fala talumu walumu, fala talumuni walumu pusakum. Mu jangan cerca aku, mu cerca diri kamu sendiri. Ingatlah manusia begitu juga. Hak manusia bodoh-bodoh kena kepeng ke pemimpin, hak jahat-jahat. Hak pemimpin syaitan, esok gitu juga. Manusia masuk neraka sekali dengan bapak-bapak dia, ketua-ketua dia. Katanya rakyat bodoh-bodoh, aku masuk neraka ni kerana mu pemimpin. Mu ada tak jalan pelepah aku? Katanya pemimpin, kalau aku ada jalan melepas daripada api neraka, tobat aku melepas aku dulu pada mu. Itulah perangai rakyat besok bila duduk dalam neraka bersama dengan manusia yang ada ajak dia. Sebab itulah kita hari ni minta jauh dengan Tuhan, ikut pemimpin yang jahat. Yang awak masuk kita dalam api neraka. Wal'iyyazabillahi min zalik. Tapi oleh kerana dunia ni masa nak piti, nak pakar, tak kira. Besok hari baru masuk neraka, barulah nak cerita pada pemimpin. Sebab tu kalau nak cerita lah ni selalu. Biar kita dah nampak yang pemimpin yang benar itu benar. Pemimpin yang salah itu salah, kita dapat ikuti. Begitu juga syaitan, bagi jin. Jin pun ada di kalangan jin yang baik, ada di kalangan jin yang beriman, yang kufur. Sebab itulah mazhab kita Imam Syafi'i, sah kita nak kahwin dengan jin.
Ada kalau demo ada nak kahwin dengan jin boleh Tapi hang tak ambo. Nah, sah tak? Sah. Sah. Sah kahwin dengan jin. Comel kok demo kata jin pun. Tapi aku tak jumpa lagi wallahualam. Demo dia ayalah ada bakal comel-comel. Dia panggil bunian. Tapi ulama kata setengah ulama kata bunian ni bukan jin. Dia panggil jin ni manusia kau hidup zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia apabila dia buat jamu yang berapa dia ada hak deki siapa merosakkan makanan sehingga Nabi Sulaiman tak nak makan, maka dia malu Nabi Sulaiman, dia minta dia jadi keturunan dia jadi orang siapakah ini, maka dia tak nampak wallahu alam. Terbaliklah khilaf para ulama tu. Ada kala bakal jin. Jadi hukum fiqhnya sah kita kahwin dengan jin. Ya, tu cerita panjanglah bab itu. Kemudian sama ayat wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah Taala jadikan jin daripada pucuk api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa segala nikmat Tuhan kedua kamu, hei manusia, hei jin, yang kamu kedua-dua dusta. Tuhan tanya pelakon ni, jin pun kena ibadat, manusia pun kena ibadat. Sebab jin tu jadi dia kata setengah ulama 2000 tahun sebelum ciptaan Nabi Allah Adam. Jadi jin dulu. Daripada ayat tu dah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bila puak-puak jin ni hak duk meretah atas bumi lah ni lah duk dulu ni. Duk merosak atas muka bumi, duk bunuh sama-sama mereka. Duk sinar sama-sama mereka. Allah Ta'ala perintah kepada Azazil dan para malaikat turun di bumi, perangi puak-puak jin. Lalu Azazil dan Iblis dan para malaikat perang puak-puak jin. Ada di kalangan jin itu mati, ada di kalangan jin itu lari di pulau-pulau, di bukit-bukit. Sebab tu kalau pergi pulau memang ramai puak jin. Bukit pun ramai. Siapa nak saing dengan jin pergi pulau. Pulau perhentian kau ramai. Jin betul pun ada. Jin tiruan pun ada. Kalau bahasa jin tiruan tu pakai luar pendek aja tu. Pakai luar pendek ya. Boleh puasa dengan kira, batal puasa. Boleh puasa. Kalau boleh lain boleh kira. Kalau pakai piyah, cabut piyah. Babak pun cabut piyah. Kalau budak tak pergi balik. Al-hakumut takatukan wal asri. Kalau budak segilah budak-budak weh. Kalau budak tak pergi pula perhentian, sebab jin ramah situ. Bila begitu, Allah dia nak jadikan Nabi Allah Adam. Bila nak jadi Nabi Adam, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Adakah kamu nak jadi pula makhluk yang sudah melakukan kerosakan di atas muka bumi? Sinilah kena bahas sikitlah. Yang mana adakah pok malaikat ni bakang Tuhan nak buat jin, nak buat Nabi Adam? Maka para ulama jawab, para malaikat ni dia bukan bakang Allah Ta'ala nak buat Nabi Adam. Cuma malaikat nak tanya, istifham. Amzah tu orang panggil amzah istifham. Mana boleh malaikat yang tak pernah berdosa dengan Allah, dia nak bakang Allah Ta'ala nak buat Nabi Allah Adam AS. Cuma dia nak tanya, Allah Ta'ala adakah kamu nak buat Adam ini makhluk yang serupa dengan jin, sudah merosak atas muka bumi? Tu. Dia panggil amzah istifham ditakrir, dia panggil kalau mengenai ilmu tafsir. Baik. Adakah dengan kejadian kedua kamu ataupun lain? Maknanya kita ni bagi manusia Tuhan tanya, aku buat mu daripada tanah. Kamu ni jadi daripada benda apa lagi? Jawab dia, tak dah ya Allah. Aku dicipta daripada tanah, kemudian daripada air mani. Dah mu jin pun daripada Pak Anasir, cuma kuat dianya sebelah api.
Kita ni pak anasir tanah, air, api, angin. Tapi yang belah kuatnya, ya tanah. Sebab tu sifat manusia ni, tawaduk. Jahat cara mana pun, tawaduk, merendah diri. Akhir-akhir kelik kepada Allah. Bengok-bengok pun akhir-akhir berjurus mula. Betul tak weh? Masa muda-muda bengok benar. Tapi dah ni juru dah. Comel dah mari sejik. Ngada baru tak tinggal dalam ni. Duk 3 hari mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Comel tu. Baru bagi mati comel. Ada pun puak jin duk bengok situ. Kerah kum. Pasal kerah. Kalau iblis kerah situ. Moga dia perangai dia kuat sebelah api. Itu beza antara jin dengan manusia. Adakah jin mu daripada benda lain? Tak ada dah. Makna jin daripada pucuk api. Adam daripada tanah. Itu nikmat yang Allah Ta'ala cipta kepada dua makhluk. Qala Ta'ala. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan dua masyrik dan Tuhan dua maghrib. Makna waktu sejuk dan waktu panas. Allah satu nikmat. Allah beri kita musim sejuk, musim panas. Ada masa sejuk, ada masa panas. Kalau panas sokmo tak seronok juga. Kalau sejuk sokmo pun tak seronok juga. Tengok. Maghrib, malam, sejuk, sedap tidur. Kenapa sedap tidur? Kerana sejuk. Dah sejuk, sedap tidur, kena-kena buah ekor pasal nombor 16 sejuk tak. Orang ada bini, kalau ada sejuk, dia kata, sedap tidur. Sejuk. Pisah pergi kamar headline tu, nak tidur sedap. Orang nikah hari ni, lusa bawa lah lukas bini. Gimana weh? Pergi kamar headline. Buat apa dia tidur? Tidur. Siang malam. 3 hari ambil hotel. Tak balik-balik, sedap tidur. Tu kalau panas tak sedap. Perikah panas tak sedap. Jadi waktu sejuk tu ada nikmat. Tak panas, nak juga. Tak ada panas. Tak boleh hidup juga manusia. Tu kata Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tambah-tambah ada musim sejuk, ada musim panas. Kita ni pasal khatulistiwa. Antara sejuk dengan panas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa segala nikmat Tuhan kedua kamu yang kamu ingkar dan kamu dusta. Mana dusta? Kalau mu ingkar lagi akui pada kamu nikmat apa dia? Nikmat musim sejuk, nikmat musim panas. Kalau belah dua lah, belah Amerika ke, belah Mesir ke. Kalau belah Mesir ni ada musim panas, musim sejuk. Kalau musim sejuk, sedap. Naik di apa pagi? Panjang Bukit Turus Saina. Pergi ke Mesir dulu, musim sejuk. Naik Bukit Turus Saina waktu malam. Masa tu 5 ke 6 Celsius. Pakai seluar 2 lah, baju 3 lapis, 2-3 lapis, stokin 2 lapis, ketak lagu. Ketak gunyu. Maka macam mana hebatnya Nabi Allah Musa duduk 40 hari di musim sejuk di atas Bukit Turus Saina. Nak munajat kepada Allah. Kita nak sampai subuh 2 rakaat, Allahu Akbar. Sepatah tu lah hukum fiqh kata, kalau susah nak ambil air wudu di musim sejuk sangat, harus dia bagi dia bertayamum, tapi wajib kena qada. Babi ayala marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini maksa. Lepas tu Allah akan 2 laut, air tawar dan air masing. Bertemu kedua-duanya, antara kedua-duanya seolah-olah ada dinding. Ini marajal bahraini. Tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu apa dia? Air laut dengan air masing. Bertemu dua tu, hak masing tak pergi ke air tawar. Air tawar tak pergi pada air masing. Paling hebat laginya kalau orang duduk patah.
Dia gali telaga. Pada telaga dia gali tu mana? Tepi laut. Tapi air telaga dia gali tawar ke masih weh. Tawar dah. Pada bawah tu apa dia tu? Air laut nikmat tak orang panggil? Nikmat. Kalaulah orang duk patah gali telaga. Gali-gali masih. Gali-gali masih. Boleh minum ke darah tak weh? Hai, tak boleh. Hai, ingat orang patah baca ayat ni. Marajal bahraini yal taqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Air laut bukan pasal buat minum. Nah, air pasal buat minum air tawar. Nah, air masing kalau kita mandi pun disunatkan pula mandi dengan air tawar, bukan pasal dia. Jadi Tuhan jadikan dua air tadi bertemu, kedua-duanya seolah-olah ada dinding. Tapi tengok tak ada. Tak ada dinding. Ada dinding. Ada pagar. Tak ada pagar. Tapi air masing. Duk cara air masing. Air tawar. Duk cara air tawar. Paling mudah kita tengok mana ni? Muka kuala. Tak. Di muka kuala. Belah ni air masing. Belah ni air tawar. Cedok boleh minum. Tak. Air masing, cedok, muka wet minum. Tu baik. Tu cerita air masing, air tawar. Nak cerita apa dia ni? Nak cerita manusia. Ada hak lebih bengong. Dan hak lebih jahat. Nah, mana? Sanggup melanggar perintah Allah. Padahalnya, air masing tu hebat dia tu. Dia tak langgar lagi pada air sejuk. Taatnya dia kepada Allah. Air masing, air laut. Dia taat dan patuh kepada Allah. Dia tak pernah menyeberangi kepada air tawar. Air tawar patuh kepada perintah Allah. Dia tidak menyeberangi kepada air masing. Betul? Tu hebat tu jadi. Manusia bengong setengah daripada lawan hukum Tuhan. Bila lawan hukum Tuhan, mu ni seolah-olah supaya dengan tak ada akal. Mu tengoklah air laut. Hak Tuhan jadi. Tak ada akal pun tak lawan Tuhan. Kita ni ada akal. Sanggup lawan Allah. Tak mau terima hukum Allah SWT. Dengan sebab tak mau terima hukum Tuhan itulah. Jadi bala je mari. Bala susah. Bala pakai miskin. Nak bala berlakunya apa dia? Fahsyak dan mungkar. Bala anak-anak jadi rosak. Situ rosak, sini rosak. Bukan bala miskin saja. Bala keruntuhan akhlak. Bala keruntuhan iman. Inilah berlaku di akhir zaman. Kenapa? Kerana manusia melanggar hukum Allah SWT. Ingat ayat marajal bahraini. Bila nak langgar hukum Tuhan, ingat air laut. Hak kedepek pada kita pun tak langgar perintah Allah SWT. Tuhan katanya lagi, tak pergi dia. Itulah marajal bahraini. Yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tuhan tanya pula nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan apa nikmat kedua kamu, hei manusia, hei jin, yang kamu dusta? Mana? Tengok aku kamu air tawar, tak campur dengan air masing. Boleh ambil manfaat dengan air tawar. Air masing boleh ambil manfaat dengan cara apa dia? Semua daripada buat garam. Kalau tak ada air masing, tak ada makan garam kita hari ni, betul? Itu ada manfaat belaka Tuhan awak. Waktu budak-budak teka apa dia? Tahu siapa terbesar di dunia ni mana? Air laut. Nah, air laut tahu siapa? Pak sepok api. Kotor-kotor. Sebab itulah. Apa dia? Benda masin ni dia neutral balik. Sebab tu kalau kita beli ikan masin, nak tawar lagi mana? Nak tawar dia. Nak tawar dia kena genda dalam air garam. Ikan masin, nak hilang masin dia, kena jumpa gu dia semula. Apa dia? Air garam. Kalau kita genda dalam air tawar, lambat tawar. Nak cepat tawar, genda dalam air masin. Cepat hilang masin. Itu keedah dia. Itu keedah. Keedah apa dia? Keedah alam. Baik. Qala ta'ala.
Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Oh, nikmat lah kau ni. Nikmat tu hawi ni. Keluar daripada keduanya. Dua mana? Air laut dan air tawar ni. Lu'lu' dan marjam. Kenal lu'lu'. Lu'lu' ni kata setengahnya mutiara hopsa. Marjan permata yang kecil. Dah. Dalam laut, dalam sungai, ada permata lu'lu'. Lu'lu' ni permata apa panggil? Mutiara lah. Kau di Sabah ni. Mari mana permata lu'lu' tu? Yakhruju min rumah. Siapa tahu mari mana permata lu'lu' ayah kita? Sejenis kerang ke ada? Lepas tu dia jadi lagi mana tu? Campuran air hujan dengan air masin. Tu. Yakhruju minhuman lu'lu'u wal marjan. Ya sibuk dia tu. Sibuk ke apa panggil? Apa dia panggil? Kerang dia. Bila yang ngangur mulut dia di waktu hujan, air langit turun, masuk dalam mulut dia, campur dengan air masin, jadilah permata lu'lu' wal marjan. Yakni daripada air masin yang jadi daripada titik hujan. Lagu tu. Itulah jadi permata lu'lu' wal marjan. Tu. Kisah Muhammad kisah penuh sekali Sabah. Ya, kisah sekali. Yang mau kata kipas juk lah. Tengok permata apa dia panggil? Inilah apa dia? Lu'lu' wal marjan. Kita panggil delik apa panggil? Mutiara. Ada hak mahal, ada hak murah. Ada hak sampai belah-belah ribu seputih pun ada dah. Tu. Inilah. Apa masa tu pun jadi gapo dia bila kita ngaji tafsir dia baru tahu. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Perhiasan perempuan. Inilah orang puan kena baca ayat ni. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Mutiara. Orang puan ni dia suka kepada perhiasan. Dia benda lain tak apa dia. Dia pada seorang tu lelaki orang puan. Dia tak apa dah. Dia nak nikah seorang je ayah weh. Dia nak saing seorang je. Dia tak apa dah. Allah kan dia tak apa. Asal ke tangan dia, tekuk dia banyak. Betul tak? Mentah-mentah beli mata, mentah-mentah beli mak. Apa dah, tak apa dah. Satu lagi dia. Kita tahu banyak. Kita ni pesel lain. Nah, pesel bukan pakai mata lu'lu' wal marjan. Nah, ada mata putih pun pada ada. Cinsa pada ada. Asal bini ramai yang kita. Tu pesel orang lelaki. Nah, pesel ramai bini. Tu. Jadi orang puan. Tu hawi ke dia ya. Lu'lu' wal marjan. Cuma orang lelaki ni. Sunat pakai permata. Cincin kena pakai lah. Kamu tu pakai serabu. Beli tak boleh pakai seminggu serabu. Jadi molek pakai permata delima. Ikut sunnah Nabi pakai permata delima. Jangan beli delima akhiruah. Beli asli. Dia tak mahal mana. Ada seputih 10,000, 5,000, 20, 50. Saya ambil jual 55,000. Tak beli kita 50,000. Kalau ayah mana molek? Beli 50,000 ke beli hak muda? Mata 50,000. Dengan orang puan 20,000. Mana nak? Nak puan lagi. Tapi orang gila je kena ada orang gila ni. Orang gila ni, dia gila ke mata kita kira. 50,000 dia beli. Kita katakan pada dia, baik aku beli bini lah, boleh suriak. Aku pada sore ya bini mata ni penting. Dia orang gila. Ya gila dia tak serupa weh kita, gila lagu lain. Demo tahu gila lagu lain. Tapi sunat pakai permata delima. Ataupun zamrud, zabarjak, permata aqid. Pak jenis ni
Hak Nabi kita bakar. Carilah 4 jenis ni. Akik, zabarjat, delima, zamrud. Kalau orang puan pesen payah untuk lelaki, beli permata zamrud hak asli bakar. Dalam kitab. Dalam kitab apa dah kitab Muhammad apa ada? Dalam kitab tu kata insya-Allah dengan izin Allah dimudah dapat suami. Mudah dapat suami. Hak pesen payah untuk lelaki. Beli permata zamrud hak hijau lah. Jangan beli hak caklat murah tu. Hak 5 riyal, hak tu penipu. Beli mahal. Beli permata hak mahal. Tanya orang pandai-pandai mata zamrud hak hijau asli. Bakarlah. InsyaAllah. Kalau serta Tuhan izin, dapat suami. Kalau orang lelaki pakar, dapat bini berkali. Nak ayat katanya, permata dan apa dia mutiara ni, Tuhan jadi dia daripada titik-titik air hujan, campur dengan air masing laut. Begitulah anak laki-laki, campur apa dia? Air mani laki-laki campur dengan air mani perempuan, jadilah anak. Jadi anak. Tengok kalau air mani perempuan banyak, jadi perempuan. Pas air mani dulu. Hak mana dulu pacar dulu. Kalau pacar dulu lelaki, anak lelaki. Kalau pacar lewat, wah, tu banyak pesen lah. Nah, sebut pacar pun ambil kira dulu. Siapa dia pacar dulu. Tu dah. Siapa pergi pacar dulu, hak tu kira anak lelaki, anak puan tu dah kita dapat tafsir adalah. Tapi nak ayat kata, sama dengan permata lu'lu'. Kita orang lelaki ada benih, orang puan pun ada benih, campur dua tu, wamtazul yaum. Campur dua tu jadilah anak. Baik. Semua tu nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa nikmat Tuhan kedua kamu yang kamu dusta? Dusta lagi. Dapat permata, dapat perhiasan, dapat tu, dapat ni. Munawak tak boleh. Tak mari mana tu. Semua ciptaan Allah. Mu kena syukur. Kata Tuhan. Jangan lawan aku ni. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan baginya Allah Ta'ala segala perahu. Tengok Tuhan kata. Walahul jawar. Bagi Allah lah perahu. Kapal. Kapal siapa duduk laut? Kapal Sa'id ke kapal Tuhan? Allah tak sebut kapal makhluk. Allah sebut walahul jawari. Baginya Allah lah. Milik Allah lah. Perahu di laut. Apa dia lagi? Kapal besar di laut. Kal a'lam. Seperti bukit yang besar. Yang berjalan di atas laut. Tuhan kata walahul jawar, milik bagi aku. Sebab apa? Akulah yang memperjalankan. Betul? Allah lah yang memperjalankan kapal besar-besar. Kita mikir juga. Mikir kita besar kapal ni. Kalau pernah pergi Pasir Gudang dulu kita. Hijau Singapura. Ada. Pasir Gudang ni tempat apa dia? Tempat orang baik kapal-kapal besar. Maka kapal besar ni Allah berjalan di atas laut tu. Tak terbalik, tak tergelap pada besi lah. Bawa beratus-ratus kontena. Siapa dia tu walahul jawari. Bagi Allah lah memiliki segala kapal-kapal dan perahu. Mu kena syukur dengan nikmat Allah. Tapi buat kafir tak syukur. Syukur mana ambil mula-mula lagi. Nak kau buat kapal. Allah Ta'ala ajar ambil pokok kayu. Tanam pokok kayu. Selepas ada pokok kayu pula tu ajar pula apa dia? Cara nak buat kapal pula. Pandai buat kapal pula. Tu ajar pula cara nak apa dia? Nak belayar. Nah, semua tu segala-galanya nikmat Allah. Siapa kita hari ni boleh makan benda tu, makan benda ni, banyak benda tu, banyak benda ni. Kenapa? Kerana kapal di laut. Kapal di laut atau kata walawul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Baginya Allah segala perahu, segala kapal-kapal yang berlari, yang berjalan
seperti bukit besar dan tinggi. Tu nikmat tu. Satu ayat lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa nikmat Tuhan kedua kamu yang kamu dusta. Mendusta mana lagi weh? Tak, kalau aku terkelam apa kerahmu buatmu. Dah. Kalau Tuhan tak izin berjalan, kapal tak akan berjalan. Begitu juga kapal udara, kapal terbang. Kalau Tuhan tak izin naik, tak naik. Tapi manusia lupa buat manusia atas kapal. Waktu kita naik atas kapal terbang, mikir kalau ada orang buat jahat atas ni, Tuhan bala kat, jatuh belum lah aku lagi ni. Dah, tu nak atas kapal terbang. Habis tak ada benda lain, baca la ilaha illallah, ayat kursi. Dalam perut juga ada selawat ke Nabi, bima takut jatuh. Jatuh enggak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapal besar. Mau naik ke bawah ni kapal besar di mana Mesir. Kapal apa dia panggil? Emery. Emery. Apa yang besar? Besar. Besar kakak kapal. Masuk dalam rumah kita besar. Besar lah. Tapi naik boleh ada weh. Naik boleh ada. Kita baca ni. Walahul jawaril sya'atu fil bahri kal alam. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap mereka yang atas bumi ni fana sekalian daripada manusia, dan jin dan binatang. Makna semuanya mati belaka. Jadi pelik sikit nak tanya demo. Kata ayat ni bila nikmat. Pas mati tu nikmat ke tak weh? Sepatut mati ni orang tak bila nikmat. Orang bila apa mati ni? Bila azab ataupun orang panggil bala. Tapi di ayat ni mati dia bila nikmat. Apa tu weh? Kerana kalau kita nak dapat nikmat syurga, mesti kita kena mati dulu. Makna mati tu pun daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nak nikmat ialah mati tu nikmat. Nah, mati merupakan nikmat. Sebab nikmat mati apa? Daf'ul bala. Tolak bala dan mentakhirkan azab. Mana bila mati selamat daripada bala, atau panggil nikmat. Dan mentakhirkan azab bagi orang yang melakukan dosa, tu pun orang panggil nikmat. Makna mati ni nikmat juga bagi orang yang jahat, supaya mereka berfikir, dah kita ni jahat dari mana weh, mati weh kita ni. Bila mati bertemu siapa dia? Bertemu dengan Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Makna mati ni banyak nikmatnya. Di atas orang yang mengambil pengajaran, mengambil kesedaran. Patutlah kita disunatkan ziarah kubur tu. Tujuan apa dia? Supaya kita ingat kita pun akan mati. Al-ataka hadis al-ata pada ayat al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni duk bila harta kesenangan kemewahan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Jika kamu ziarah lubang kubur. Sunat kita ziarah lubang kubur. Sunat kita ziarah kubur. Supaya apa dia? Supaya kita ingat mati. Saya kita mati umur 60. Pak kita lah ni umur 65. Tak mati lagi. Bakali esok, bakali lusa. Hak paling takutnya kurang amal ibadat yang kita nak bawa. Maksudnya kita sebut lagi kitab tasawuf. Yang paling duka cita, bala yang paling besar ialah bala yang mana kita mati tak ada bawa amal ibadat. Itu paling sedih sekali. Mati kekurangan amal ibadat. Ada ibadat tapi tak banyak sikit ialah amal ibadat. Puasa sikit, semaya sikit, ibadat lain pun sikit. Itulah panggil bala yang paling besar. Bukan kata bala besar tu orang kena tawar ke masuk penjara ke dah. Walaupun masuk penjara tu hina, tetapi hina sebentar. Kenapa? Kerana kadang-kadang orang masuk penjara tu bukan semua orang jahat. Tak, bukan semua orang kena tawar tu orang jahat. Ada orang yang kena tawar tapi baik. Ada orang masuk penjara tapi baik. Tetapi hak takutnya sekalinya apabila mati dia tak ada bawa pahala kebajikan yang banyak.
Sebablah kita kena ingat pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal sungguhnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada punya lain daripada Allah, ada juga kekal. Syurga kekal, neraka kekal, tapi kekal dia dengan sabit Allah Taala kekal. Syurga tak binasa. Neraka tak binasa. Bidadari tak binasa, tapi tak binasa dengan sebab aridi ataupun dengan sebab Tuhan bagi. Adapun kita manusia, jin syaitan, kullu man 'alaiha fan. Semua kita ni binasa, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa jamina bil afiyah ya rabbi anta ilahun wa ana 'abduka jahilun wa tarzuqana ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.